Jom tengok soalan ini. Soalan ini dari Selangor 2024, kertas 1, set 1, kertas 1, soalan 3. So, tajuk dia adalah janjang. So, dia suruh kami tentukan sama ada jujukan berikut ialah janjang geometri atau bukan. Dia suruh kami beri certifikasi lah. So, sini kami guna salah satu term bagi term yang sebelumnya. So, sini kami patah 3 per 2. Dan kami ambil lagi satu term, kami bagi dengan term yang sebelumnya, kami dapat 4 per 3. So, bermaksud mereka bukan janjang geometri lah. Okay. So, B tu. Jika A adalah sebutan pertama dan A adalah nisbah sebenarnya dan A tak boleh sama dengan satu lah bagi satu janjang geometri, tunjukkan bahawa hasil tambah N sebutan pertama iaitu Sn bagi janjang itu ialah ni. So, sini okay. So, secara okay, Sn sebab pertama ialah A mah. So, hasil tambah semua sebutan bermaksud A tambah AR tambah AR square. Dia ada lagi kan? Okay. Tambah. Okay. Katakan dia ada R term lah. So, sini saya mau tambah yang term yang N-1. Okay. So, bermaksud ini adalah AR N-2. Okay. Kalau yang R term, bermaksud yang last term lah. Iaitu AR N-1. Okay. So, sekarang persamaan ini saya darab dengan R lah. Di both side Okay. So, bermaksud Sn sama dengan AR tambah AR cube tambah AR4 tambah tambah AR N-1 tambah ARN. Okay. So, ni persamaan kedua. Okay. So, persamaan kedua ni saya tolak dengan persamaan satu. So, kamu nampak mereka ada benda yang boleh dianimatkan lah, iaitu macam ni lah. So, dia adalah secara selang-selingnya. So, bermaksud lalas kami akan tinggal term ini tolak dengan term ini lah. Okay. So, bermaksud Sn tolak Sn sama dengan ARN tolak A. Dan sini kami mau Sn saja mah. So, bermaksud Sn sama dengan, kami terus faktorkan A, bermaksud Rn minus 1 disampai R minus 1. Okay.